Disclaimer, aku tak, kalau aku salah, betul kan? Hi, morning guys. Tadi aku search kat ChatGPT, apa kebaikan berjemur di pagi hari. So, apa yang aku dapat adalah dia memberikan vitamin D, which is dia menguatkan kekuatan tulang, gigi yang kuat dan sistem imun badan yang tinggi. So maknanya kalau kau rasa macam kau tak cukup kalsium so banyak berjemur lah. So vitamin D pun dia membantu menyerap kalsium dan fosforus. So sangat relate lah untuk yang menguatkan tulang bagai tu. Lepas tu siapa yang ada masalah yang asyik sakit kan, ni look lah sebab dia menguatkan sistem imun badan kau. Lepas tu yang kedua, dia meningkatkan dan merangsang hormon serotonin, which is dia merangsangkan hormon bahagia tu tak? Hormon serotonin tu hormon bahagia. So kalau kau rasa macam kau depress stres banyak-banyaklah berjemur pagi-pagi. Yang ketiga, dia mencantikkan kulit, dia merawat kulit kau. Tapi janganlah berjemur lama sangat. Berjemur lama sangat rosaklah kulit. Cukuplah 10 ke 20 minit pagi untuk yang ada masalah kulit yang sensitif. Sebelum kau berjemur, pakailah sunblock ke sunscreen ke kan. Aku tak tahu sunblock dengan sunscreen tu apa beza, macam sama. Yang keberapa lah, yang keberapa tu aku tak tahu. Dia membantu membetulkan kualiti tidur kau. Sebab dia, aku tak tahu apa relate dia, tapi aku baca dia membantu untuk membetulkan kualiti tidur kau balik. Gitu. So itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga anda dapat belajar. Disclaimer, aku tak, kalau aku salah, betul kan? Aku tak cakap aku cakap ni, apa yang aku cakap semua ni betul. So kalau korang rasa apa yang aku sampaikan ni salah, bagi tahu je, okey? Aku tak cakap semua benda aku cakap ni betul. Aku just search dekat ChatGPT, tu je. Kau punya cikgu hanya ChatGPT je. So kalau kau rasa apa punya, kau punya penyampaian lagi betul, bagi tahu aku. Okay, bye bye.